Marilah sama-sama kita melafazkan niat puasa bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan, kita masih berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Ayuh tingkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita tuan-puan. Di hari ini tuan-puan, saya ingin bawakan satu tajuk berkenaan kemuliaan bersedekah. Hadis Nabi menyebut as-sadaqatu minal iman, yang bermaksud sedekah itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau kita nak menguji keimanan kita tuan-puan melalui dengan amalan sedekah ini tuan-puan. Kita ambil contoh sewaktu kita menunaikan solat Jumaat. Tabung lalu di hadapan kita tuan-puan. Dalam dompet kita hanya ada RM50 dan RM1. Kalau kita iman kita kuat tuan-puan, RM50 pejam mata tuan-puan kita masukkan dalam tabung. Tapi mungkin kalau iman kita lemah tuan-puan, RM1 sahaja yang kita akan masukkan dalam tabung. Kita nak menghilangkan keraguan itu, saya bawakan dengan kelebihan bersedekah. Yang pertama tuan-puan, fadilat orang yang bersedekah ini tuan-puan, Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa walaupun banyak seperti buih di lautan. Jangan kita ragu nak bersedekah 50 ke 20 ke 30 ringgit. Kita yakin dengan amalan sedekah itu tadi akan menghapuskan segala dosa kita tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, bersedekah Allah Ta'ala akan jamin apa tuan-puan? Rezeki yang berlipat kali ganda. Ada hadis menyebut jika kamu bersedekah, Allah Ta'ala akan ganjarkan pahala dia seperti menanam satu biji benih yang tumbuhnya 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan tumbuh pula 100 biji buah. Tuan-puan bayangkan, Allah Ta'ala akan gandakan rezeki kita 700 kali ganda tuan-puan. Jangan kita kedekut dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Infaklah tuan-puan, sedekahlah tuan-puan kepada jalan Allah. Dan yang ketiga tuan-puan, orang yang bersedekah ini Allah Ta'ala akan jamin apa tuan-puan? Kesihatan, akan disembuhkan segala penyakit yang berbahaya. Ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat diuji dengan penyakit yang sangat kronik. 7 tahun beliau menderita. Jadi sahabat berjumpa dengan Nabi. Nabi berpesan, kamu bersedekahlah. Mudah-mudahan penyakit kamu akan disembuhkan Allah SWT. Jadi sahabat ni terus bersedekah, istiqamah, sedekah setiap hari, sedekah. Alhamdulillah tuan-puan, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit yang beliau menderita selama 7 tahun tadi. Jadi di situ saya ambil kesimpulan dengan 3 kelebihan ini. Sebenarnya banyak lagi kelebihan bersedekah tuan-puan. Mudah-mudahan dengan kelebihan yang kita faham tadi, kita ada motivasi untuk bersedekah tuan-puan. Untuk akhiri tazkirah kita ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.